adun parti A, parlimen parti B, maka kita katakan tak serasi. Siapa yang dimangsa? Rakyat jadi mangsa. Isu rakyat tak diselesaikan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TV Pertiwi. Saya kini berada di Dataran Nilai bersama Ustaz Zamani Ibrahim, Presiden Berjasa yang kini bertanding sebagai calon mewakili Parti Berjasa di kerusi Dun Nilai. Nombor 1 Ustaz? Ya, nombor nombor 1. Nombor 1 So sekarang ni kita dah masuk yang minggu kedua untuk pilihan raya kali ini. So kita nak tahulah juga Ustaz, macam mana progres berkempen kan. Kita tinggal beberapa hari lagi sebelum rakyat membuat pilihan. So macam mana Ustaz melihat situasi ini? Adakah Ustaz dah mula rasa tekanan pilihan raya itu? Alhamdulillah, sebenarnya saya terasa momentum itu makin meningkat. Dan sokongan khususnya kepada Puli Nilai pun semakin bagus. Ramai yang kenal saya sebenarnya. Orang Melayu kenal, orang Cina kenal, orang India kenal. Dan Alhamdulillah, namun saya rasa juga betul daripada pihak lawan juga, mereka juga ada strategi dia. Sekarang ni saya terasa bahawasanya pertembungan itu sebenarnya sekarang ini antara Aru dengan saya sahaja. Dan Aru pun ada strategi dia, saya pun ada strategi dan masing-masing memperanan. Namun saya yakin dan percaya saya telah berjaya dari segi media, saya lebih dahulu ke depan lagi mempengaruhi generasi beberapa peringkat remaja dan juga yang tua. Dari sudut edaran player saya telah mengedarkan hampir lebih daripada 20,000 edaran. Dan saya jelajah setiap lorong dan setiap pintu pun telah pencinta termasuk. Saya rasa saya dapat menguasai di lapangan untuk mempengaruhi pengundi. Cuma saya harapkan pengundi dinilai dapat menterjemahkannya pada 1 Ogos nanti untuk memberikan saya peluang sebagai wakil rakyat. Ada mungkin orang tanya, kalau Ustaz menang, Ustaz seorang saja. Saya katakan tidak. Saya bila menang, saya pelengkap kepada gabungan PN dan BN. Itulah niat saya kerana apa yang dibuat oleh PN dan BN hari ini untuk menyatukan orang Melayu, sebenarnya itulah agenda saya selama ini dan saya akan berkongsi agenda itu dan saya akan terus terang saya katakan bahawa apabila saya menang, maka saya adalah wakil rakyat akan melengkapkan kekuatan PN dan BN di Negeri Sembilan sebagai kerajaan Negeri Sembilan. Baiklah Ustaz. Sekarang kan Ustaz, saya rasa mungkin Ustaz dah sudah jawab soalan ni banyak kali, tapi saya rasa penting juga untuk kita menjelaskan kepada penonton semua, especially mereka yang tidak mengikuti pilihan raya Negeri Sembilan ini. So mungkin Ustaz boleh jelaskan kenapa nilai menjadi pilihan Ustaz Zamani? Ya. Nilai ini menjadi pilihan saya kerana pertama ada dua perkara. Pertama sekali, sebelum daripada PRN, kami telah berkajian bahawa orang nilai rata-rata sangat rindukan kepada calon pilihan khususnya pada orang Melayu. Sebab sini angka peratus orang Melayu mengundi tinggi, 49.5% berbanding China 29% dan India 19%. Ini maknanya kerinduan orang Melayu, ingin orang Melayu, wakil rakyat Melayu sebagai alternatif utama telah pun muncul. Itu yang pertama. Dan yang keduanya saya lihat dinilai ini satu yang subur. Saya rasa apabila dia subur menjadi satu bandar strategik, mudah saya untuk mengangkat agenda kemajuan bandar yang moden kerana sumber-sumber, unsur-unsur nak moden telah ada. Jadi bila dah ada, senang dia angkat supaya dia lagi jauh ke depan sebagai bandar yang moden, yang baru, yang dianggap sebagai satu dun yang boleh menjadi satu mercu kejayaan Negeri Sembilan. Itu yang kedua. Dan ketiganya, saya lihat saya target generasi muda. Di sini hampir 11,000 pengundi dinilai generasi antara 18 ke 30. Dan saya mengambil nafas panjang untuk mereka ini sebenarnya. Itu antara yang saya minat. Saya sangat minat kepada generasi muda sebab saya menyediakan Parti Berjasa ini adalah parti pentas politik anak muda. Ditambah pula generasi yang duduk di nilai ini adalah generasi yang educated. Mereka tidak dipenjara oleh politik parti. Tapi mereka melihat kepada kepimpinan, watak kepimpinan individu yang hendak diangkat sebagai wakil rakyat. Ini satu mileage yang saya rasa saya ada kelebihan di situ. Sebab itu saya boleh nilai. Di samping saya juga rapat nilai ini, laluan saya ulang-alik ke Bangi, kerja saya di Bangi, maka saya milih nilai. Dan yang paling besar ialah kerana apa? Kerana dinilai ini
satu-satunya kawasan yang bagi saya ramai orang Melayu yang sedang mencari muka calon Melayu, sebab saya lah rasanya orang yang faham tentang isu. Sebab saya kata isu ni, bila 40-60% orang Melayu, isunya bukan isu nak bangunan saja. Isu nak bagaimana nak membangunkan saksian anak-anak, bagaimana untuk membina institusi keluarga Islam yang baik, bagaimana untuk mereka mengatakan isu ibadah mereka, isu keluarga mereka. Orang Islam ni ada hukum-hukum yang terkait dengan membinakan akhlak anak-anak, institusi keluarga dan sebagainya, bermasyarakat. Semua itu terkait dengan agama mereka. Jadi apa-apa saja cara hidup, gaya hidup, masalah hidup yang terkait dengan agama, saya rasanya orang yang faham. Sebab saya sama noktah agama dengan mereka. Jadi saya boleh dengar rayuan mereka di masjid, dan mereka, saya lah orang yang paling mereka mudah hampiri berbanding yang lain adalah kekangan bagi saya untuk itu. Sebab tu orang yang lain mungkin dia fikir tentang bangunan saja. Saya tidak, saya akan fikir tentang bangunan dan pembangunan kemanusiaan itu sendiri. Ini yang saya rasakan saya pilih nilai, kerana nilai adalah tempat yang sangat saya rasa senang untuk saya bangunkan nanti. Bila pembangunan tu dibangunkan kemajuan dan pembentukan kemanusiaan tinggal ke belakang, ini bahaya. Cukup bahaya. Jadi saya rasa kemajuan pembangunan dinilai mesti seiring dengan peningkatan kerohanian dan kematangan keakhlak kepimpinan seiring kemanusiaan itu, supaya walaupun maju dari sudut pembangunan, tapi segi akhlak, pembangunan, kemanusiaan dan juga segi moral yang dibangunkan, saya yakin dua perkara ini akan mampu untuk menerajui nilai sebagai satu bandar contoh yang maju dan dia juga terkawal. Ini yang saya rindukan untuk saya laksanakan di sini. Baik, Ustaz. Okey, dalam beberapa siri temu bual yang Ustaz telah menghadiri, termasuklah bersama TV per TV, Ustaz menjelaskan antara agenda perjuangan yang Ustaz nak cuba bawakan ialah daripada aspek pendidikan, kesihatan, agama dan pelbagai lagi. Sehingga satu tahap, bila Ustaz telah mengeluarkan beberapa kenyataan, sudah tentu akan ada pihak yang cuba bercanggah, yang cuba mempersoalkan. Tapi yang saya rasa soalan yang menarik yang saya rasa Ustaz mungkin boleh jawab ialah, mereka ni mempertikaikan, alah, peranan sebagai adun sahaja. Adun mana boleh buat ini, mana boleh buat itu. Itu tugas persekutuan. Macam mana Ustaz boleh bagi respon terhadap individu-individu seperti ini? Saya sebenarnya tidak mengkategorikan ini isu parlimen, ini isu adun, ini kerja wakil parlimen, ini isu wakil adun. Bagi saya, bagi seorang pemimpin ini dia mesti keluar daripada kepompong tugas dia sebagai adun, kena fikir isu adun saja. Tidak, bagi saya adun ialah mendengar segala keluhan rakyat tanpa kira sempadan, sebenarnya adun ke, sebenarnya parlimen ke. Kalau ia terkait dengan kementerian, maka dia kena bertindak sebagai penghubung penyelesaian kepada agensi-agensi yang ada. Supaya dia dapat selesaikan. Agensi itu di bawah kementerian, maka dialah berbincang untuk berunding. Hari ini berlaku apa? Hari ini berlaku, saya ni adun parti lain, parlimen parti lain, saya tak serasi dengan dia. Yang cara bekerja tak serasi ni kerana berbeza parti, adun parti A, parlimen parti B, maka kita katakan tak serasi. Siapa yang dimangsa? Rakyat jadi mangsa. Isu rakyat tak diselesaikan. Contohnya hospital. Hospital ini patutnya kita boleh selesaikan. Dasar kita di Negeri Sembilan ni, contoh saya bawa tentang kesihatan, sebab nilai ni 120,000, patutnya dah nampaklah perlu sediakan perkhidmatan untuk kesihatan rakyat nilai. Bila saya bawa, dia kata tak boleh sebab dasar kita satu daerah, satu hospital. Jadi sebab itu nilai ni dah masuk dalam Seremban, maka nilai dah duduk di bawah Seremban. Dah ada hospital Tengku Jaafar di Seremban. Saya kata kenapa kita matikan fikir kita? Pasal kita cairkan. Okeylah, hospital besar Seremban itu kita angkat taraf dia menjadi hospital negeri. Apabila dia angkat hospital Tengku Jaafar sebagai hospital negeri, maka dia tidak lagi dimiliki daerah, dia dimiliki oleh negeri. Kita isi kepakaran di situ. Maka bila kekosongan Seremban dalam bab daerah, Seremban perlu kepada hospital daerah, maka nilai tempat dia, binalah nilai ini hospital yang bertaraf daerah Seremban, tempatnya dinilai. Maka kita dapat gunakan orang yang penduduk nilai 120,000 itu dapat manfaatnya. Kita bina hospital awam
untuk kepentingan. Dan juga maknanya di Seremban itu yang ada ini kita upgradekan menjadi hospital negeri yang ada kepakaran-kepakaran, hospital kepakaran yang tinggi. Bagi mana-mana daerah yang perlukan rawatan kepakaran, maka tak kira dia Jelebu ke, dia pada hospital Seremban ke, hospital mana ke, maka hospital Seremban telah pun menjadi hospital pakar negeri. Jadi kita kosong, jadi kita sebenarnya kita hari ini nak berkhidmat pada rakyat. Tapi kita sangat itu dasar ni tak boleh, ini dasar tak boleh. Kenapa kita tidak cuba ubah dasar? Kalau dasar itu perlu diubah kerana kepentingan rakyat, apa salah kita ubah dasar? Dasar ni manusia yang buat. Wakil-wakil rakyat bersidang buat dasar. Jadi wakil rakyat bersidang, ubahlah dasar. Apa salahnya? Kita angkat hospital Seremban itu. Dasar ni dia mesti memenuhi keperluan rakyat Keperluan sendiri. rakyat, bukan dasar itu hanya tinggal dah buat dasar dah kita follow dasar. Dasar itu mungkin sesuai 10 tahun yang dulu. Tapi peningkatan penduduk di sini telah meningkat. Bermakna dasar itu perlu dilihat kembali. Unjuran-unjuran kesihatan perlu dilihat kembali. Dan dasar perlu diubah. Inilah yang saya nak bawa. Maka bagi saya tak ada masalah. Orang kata walaupun nilai dah masuk dalam Seremban, duduk Seremban, tapi kita boleh wujud hospital sebagai hospital nilai, hospital Seremban, daerah Seremban dinilai. Dan angkatlah hospital Seremban itu sebagai hospital bertaraf negeri. Masalah, tak ada masalah. Cuma bawa lah dalam meeting. Bagi saya itu cara dia berfikir. Jangan matikan gaya fikir kita dengan berhujah pada dasar. Tapi cairkan, luaskan gaya fikir kita dengan melihat kepada dasar itu perlu diubah sesuai. Demi kepentingan rakyat yang dapat perkhidmatan kesihatan yang baik dan sempurna. Bayangkan, hospital estate akan dibina, kalau itu hospital yang mana pakar, hospital pakar utama, mana taraf tinggi. Itu pun bukannya dia akan berkongsi nanti itu sempadan tu. Orang Selangor mungkin kat situlah perginya. Sebab itu hospital tu bukan musuh awam. Hospital pakar tinggi, utama. Jadi maknanya orang nilai ni akan menunggu sampai bila. Bagi saya tak perlu kita lopak-lopakkan. Faham lopak ni maknanya, ni kerja wakil adun. Ini kerja wakil rakyat parlimen. Saya tak campur dengan parlimen, saya adun. Bukan itu watak seorang pemimpin. Watak pemimpin, apa isu perlu disediakan dan di mana nak kita channelkan. Kalau perlu channelkan di peringkat negeri, channelkan di agensi peringkat negeri. Kalau perlu channelkan di peringkat persekutuan, kita channelkan di persekutuan. Kita pemudah cara dan kitalah orang dipanggil wakil rakyat. Itulah fungsi dia kan, wakil rakyat. Okey, Ustaz, ini satu benda yang saya perasan lately sedang berlaku dalam kempen pilihan raya kali inilah. Seperti yang kita tahu, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional telah mengumumkan kerjasama lah. Yang mana kita tahu bila umum kerjasama ni maksudnya agenda penyatuan ummah tu atau penyatuan Melayu tu menjadi sebagai agenda utama sepanjang pilihan raya ini. Tetapi saya dapat lihat ada macam counter naratif nak membidas naratif-naratif. Macam contoh kita tengok kenyataan-kenyataan seperti pengarah pilihan raya Perikatan Nasional lepas, Datuk Seri Muhammad Sanusi menceritakan tentang tanah Melayu semua. Dan sekarang ni kita dapat tengok wujud pula perbalahan di media sosial tentang sejarah Melayu, sejarah tanah air, sejarah rantau ini. Tapi apa yang saya nak tanya Ustaz sekarang ni, bila saya nampak naratif-naratif ini sedang berlaku, dia mewujudkan satu pembentukan idea pembentukan naratif yang sangat negatif, iaitu kalau kita memperjuangkan Melayu, bermaksud kita ni anti kaum lain. So macam mana Ustaz nak respon atau nak memperbetulkan balik naratif-naratif ini? Kita kena kembali kepada asal. Saya mudah je, maknanya ambillah mana satu dalam dunia ini, mana-mana kumpulan yang minoriti diangkat sebagai peneraju pimpinan negara dan dipimpin ialah majoriti, negara itu tidak akan aman. Lihatlah mana-mana pun. Bahkan kemajuan tidak akan dapat dicapai. Bahkan kuasa luar sangat mengongkong kepada negara yang dipimpin oleh kumpulan yang minoriti. Itu yang pertama. Jadi bermakna falsafah dia, konsep dia yang kita marilah. Apa yang kita katakan Melayu bukan kita mencuangkan resis. Tapi sejarah telah membuktikan. Pertama sekali, orang Melayu adalah yang paling majoriti di negara kita. Lihatlah mana negeri pun daripada Perlis sampailah ke Johor adalah majoritinya orang Melayu. Baik. Dan yang keduanya, ciri orang Melayu ini sifatnya sangat lemah lembut. Lemah lembut.
ciri orang Melayu sendiri lemah lembut ditambah pula dengan dia beragama Islam. Bila dua ciri ni, orang Melayu sifat lemah lembut dan Islam, dia sangat bangsa yang cukup penyayang, sangat tinggi kemanusiaan dia dan terbukti. Kita ambil contohlah daripada Merdeka sampailah hari ini ketika UMNO dulu kuat, UMNO ada kuasa 2/3, di bawah ni ada MCA, ada MIC. Adakah UMNO menindas MCA? Adakah UMNO menindas MCA? Tidak. Bahkan UMNO memimpin waktu itu, semua bangsa telah pun dapat hak-hak yang sangat melebihi sudut ekonomi. Siapa paling kaya? Kata rankingkan 10 terkaya Malaysia. Mereka. Dan kita tak cemburu. Tak cemburu mereka kaya. Kayalah. Tetapi kita nak bahas satu konsep mana? Biarlah yang memimpin itu orang Melayu yang majoriti. Bila dia memimpin, dia ada agama mereka yang mereka hayati. Maka dia bukan nak menindas bangsa lain, tapi dia memayungi bangsa lain. Memberi hak-hak yang termaktub, yang layak untuk mereka sebagai warga negara. Saya beri ramai, malam tadi saya jumpa India. Dia kata kami nak orang Melayu majoriti memimpin sebab bila orang Melayu memimpin, kami aman. Kami aman, kami dapat hak-hak kami ditunaikan. Kami hidup bahagia, aman damai, sentosa. Dan nenek moyang kami dulu pun rasa bahagia. Kami sini bila hari ini rasa takut dah, dia kata. Sebab macam-macam yang kami bimbang. Bermakna apa tu? Bermakna ialah orang Melayu kembali memegang posisi tanpa pimpinan misi dominasi. Jadi itu yang saya katakan, bukan kita nak memperkasakan orang Melayu, kuasa orang Melayu, menyatukan orang Melayu, akhir terpijak kepala orang. Tidak. Itu bukan diajar oleh bangsa Melayu, bukan ajaran oleh agama Islam. Iaitu kerana sekala mata-mata untuk menjaminkan kita lebih maju ke depan, semua hak akan dibela dan mestilah majoriti orang Melayu memimpin. Saya faham yang itu. Sebab itu bagi saya, penyatuan Melayu ini perlu diperkasakan. Memperkasakan Parti Melayu bukan untuk menindas. Memperkasa untuk membawa kemajuan dan menjaga hak-hak bangsa lain duduk aman damai. Semua orang ingin. Cina ingin berniaga dengan seronok. Mereka dapat pulang berniaga dengan seronok. Belajar dengan mudah. India pun begitu juga, nak makan mudah, tempat tinggal ada. Bagi saya, orang Melayu lah yang akan meraihkan kehendak-kehendak ini. Tidak ada satu yang rasa cemburu, tak ada rasa apa. Walaupun mereka tu Cina, walaupun mereka tu India, tapi bagi orang Melayu yang memimpin, mereka pandang dialah manusia yang layak untuk dinilai sebagai manusia. Ini yang ada pada orang Melayu. Tinggi nilai ni, ya, dan telah pun dibuktikan. Tidak ada kebimbangan lagi lah, orang Cina jangan bimbang, orang India jangan bimbang. Sebenarnya semua bangsa ingin aman damai, maka untuk aman damai mestilah ia dipimpin oleh golongan majoriti yang watak dia watak penyayang, watak mudah berunding, watak beransur dan watak takut kepada hukum hakam Allah. Yang inilah saya ada pada bangsa Melayu. Baiklah Ustaz, kita pun dah sampai kepada penghujung rakaman ini. Mungkin Ustaz boleh ada satu sepatah dua kata untuk pengundi-pengundi nilai dan mungkin dan juga penonton-penonton TV per TV, Ustaz. Ya, saya nak pertama sekali semua orang keluarlah mengundi sebab itu hak kita. Hak kita, terutama orang Melayu lah sebenarnya mengundi ni hak merebut kuasa. Kalau kita tak keluar, maka orang lain akan merebut kuasa. Penting sangat keluarlah beramai-ramai untuk kita sama-sama merebut kuasa. Apa dia? Merebut kuasa melantik seorang pemimpin, wakil rakyat. Itu penting. Wakil rakyat ini orang yang ada kuasa nanti. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, jangan bimbang untuk orang kata Zamani ni calon nombor 1 di dunia nilai, dia ni parti berjasa, kalau menang nanti macam mana? Tidak. Saya sama matlamat untuk menyatakan penyatuan orang Melayu dan saya tidak suka kepada kerajaan PH ini dipanjangkan usianya. Perlu ditamatkan usianya pada pihak 16 ini. Maka saya akan bersama dengan kerajaan yang dibina oleh PN dan BN. Sayalah satu-satunya nanti wakil rakyat berjasa menjadi pelengkap kepada kekuatan PN dan BN dalam keputusan yang akan diumumkan pada 1 bulan Ogos pada malam nanti. Jangan bimbang. Jangan takut dan bimbang. Saya adalah bersama dengan PN dan BN dari segi matlamat kita sama. Itu yang kedua. Dan ketiganya, saya ingin menyarankan bahawasanya bila kita mengundi, kita pilihlah calon-calon yang berwibawa, yang boleh kita letakkan mandat yang kita yakini, dan saya harapkan kepada calon yang menang, apapun nanti anda adalah orang yang dipilih oleh rakyat, jangan khianati manifesto anda. Manifesto bukannya gula-gula, manifesto ialah tanggungjawab. Sebab itu berjasa meletakkan manifesto itu satu benda yang kita belum mampu buat. Kerana kita mesti buat.
Itu janji kita, tekad kita kepada pengundi nilai khususnya yang saya letakkan dalam manifesto saya. Itu saja pesanan saya. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama TV per TV di Dataran Nilai ni. Ya. Of course, hari mengundi pun tak lama lagi, jadi kami ucapkan semoga berjaya kepada Ustaz. Amin ya Rabb. Ada masa lagi untuk berkempen, mana bagi tempat tak bagi. Ya. Mungkin Ustaz boleh gunakan peluang ni lah Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik. So itu saja rakaman kita bersama Ustaz Zamani Ibrahim, Presiden Berjasa dan juga calon nombor 1 Ustaz. Satu. Pada rakyat atau pengundi dinilai, mungkin ini masanya untuk anda menguji keupayaan Ustaz Zamani. Kalau anda nak tahu sama ada beliau boleh atau tak boleh, hari Sabtu inilah hari pilihan yang anda boleh buat. Jadi setakat ini saja, jangan lupa like, share dan subscribe TV per TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Nombor dan 1. salam sejahtera.